Gambar berhadapan hotel kami. Ligol pada 11:25. Full lawa. Clear. Hoi, gila lah. Hari ni terang benderang korang. Clear semua. Jawatan yang atas ni bawah ni. Yang atas ni tempat orang ni. Tempat orang ni. Ini jawatan asal ni. Nanti kita orang cakap dia boleh masuk. Ni kat bawah ni pun. Ini jawatan asal ni. Memang lah jawatan ni dibina oleh British. Pertama British. Jurutera British dia mati je mesti. Ada masukkan mati lagi. Terima kasih. Kalau kamu tidak rasa sampai nanti kita beri dengan bersama. Dulu. Belum. Ya. Apa? Asal tanda sebelum. Okey. Kita duduk dulu.
Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur. Ya. Okey. So, sebagai pengenalan, kami merupakan Persatuan Seni Budaya Tuaran atau dikenali sebagai PESTA. Jadi kami ditugaskan untuk menyambut para pengunjung jambatan gantung ini sebab kami merupakan tuan rumah yang menjaga jambatan ini. Okey, so kami tidak mengenakan bayaran di sini ataupun belian tiket, just donation. Itu semua bertujuan untuk maintenance jambatan gantung ini dan juga untuk support aktiviti anak-anak muda yang berada di sini untuk meneruskan lagi seni budaya tempatan. Okey, so sebagai tanda terima kasih kerana kamu telah datang di sini, kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang singkat, yaitu lagu Jambatan Tamparuli dengan menggunakan alat tradisi yang berada di belakang saya. Sayang ini kami panggil dia Babadon, ini kami panggil dia Kulintangan Besi, dan yang paling unik sekali kami guna selipar sejak, ini kami panggil Banga. Bukan burung banga yang terbang-terbang ya. Okey, so tanpa membuang masa, terimalah persembahan ringkas dari kami, Jambatan Tamparuli. Alright, sekian saja persembahan yang ringkas daripada kami. Semoga kamu semua terhibur. Dan sekarang adalah free and easy time untuk kamu. Kamu boleh mengambil gambar di sini ataupun terus naik ke Jambatan Tamparuli. Okay. Thank you everyone. Have Thank a nice you. day. Terima kasih. Pengen goyang jawatan dia. Gila lah pengen goyang. Berayun-rayun. Itu unik ni singgah sini. Kan? Kau bayangkan kalau kampung-kampung jambatan macam ni. Ha? Macam buaya jalan ni. Macam orang mabuk lah korang.
Petang kat mana dia? Alright. Hai. Pasal dia kalau kita jemput saya dia boleh buka dia bagi dia lah. Memang kita dia awal. Anak, malam kerja. Belakang ayah, kat belakang ayah rupanya. Sungai. Naik. Ubah tu kan. Orang tu takut oh. Jangan naik. Okay, dia stand. Biar yang set ke kau. Macam mabuk jalan kat sini. Tengok naik. Ya Allah naik. Orang tua-tua ni kesian orang. Oi, mabuk oi jalan macam ni oi. Boleh jatuh. Dah, ya, nak bagi sumbangan lah.
orang panggil One Way. Dia Ah, One Way. oh, okey. One Borneo. Okey. Di shopping mall ni atas pondok. Okey. Dia One Borneo. Okey. One Borneo lah ini ada One. Tapi aku respect kau kan bandar KK ni tak sama dengan bandar-bandar kat dalam Sarajevo, tak sama. Design dia tak sama lain. Kerja negeri punya. Kerja ni dia. Oh cantik juga lah. Dan konsep bangunan dia seolah-olah kau negeri Shazam lah. Ya. Sebab baru kan. Oh tu dia. Kau sabar aku bawa je jalan. Ada Sabah, bangunan Sabah. Wah ya sabar ni. Ni bangunan dia. Ini aku memang berani. Memang ada Dulu dah ada. Tapi yang ini yang baru bagi aku. Oh tu dia. Sabah Maju Jaya bro. Bosku, mesti panggil bosku. Sabah Maju Jaya bosku. Tu dia. Tu yang Sabah.